Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, ya ini macam biasalah hari ni guys. Seperti yang korang tahu, Monster Festa 2025 telah berlangsung start pada hari ini dan juga sehingga 21 Disember. So kat sini orang kata apa, diorang ada buat macam-macam lah. Korang boleh tengok live aku balik. Aku ada buat live dekat situ. Diorang ada macam-macam booth, macam-macam aktiviti yang dijalankan lah. So seperti salah satu aktivitinya adalah pertandingan Papa Zola Starter Deck. Maksudnya korang main kat Papa Zola Starter Deck lah. So aku akan review. Sebelum aku review, macam biasalah guys, yang mana belum subscribe, subscribe lah channel aku guys. Yang mana dah subscribe, terima kasih banyak-banyak atas support korang. So yep, untuk kali ni aku kena review starter deck Papa Zola lah geng. Game on nama dia, starter deck. So kat sini macam biasalah, dia ada bagi korang tiga kad, termasuk 3 awesome dan 3 kad special. Kat sini harga dia korang boleh tengok 22.90 sen. So kat sini memang kad dia memang, abang kata box dia memang cantik lah. So korang tengok Papa Zola Game On, dan dia punya deskbox, dan dia ada kad job. Aku dah buka ni sebab aku masuk pertandingan Papa Zola lah. Aku ada masuk pertandingan dan aku dapat, alhamdulillah dapat tempat keempat. So tempat keempat hadiah ada adalah ni lah. Ni ada nanti aku unpacking lah untuk tengok apa hadiah dalam ni. So macam biasalah, Monster Festa dia orang buat setiap pembelian 50 korang akan dapat satu kad special. So sebelum aku review kad special tu, aku tunjuk deck dia lah. Aku dah keluarkan ni sebab aku baru je masuk pertandingan apa, Papa Zola punya pertandingan lah. So ini adalah kad dia. So korang boleh tengok kad pertama dia adalah kad osong ni. Kad osong. Dan dua ni kad osong dia daun. So kita ada Yonbi untuk air. Dan kita ada ni apa, Rectangling. So korang boleh nampak efek dia dah start, dah implement dekat sini. So korang boleh tengok lah. Kita ada Rectangling, kita ada Yonbi. So Yonbi, dan kita ada Bobo Boy. Tukar kali ni kat tahap kedua dari deck. Okey lah, efek pertukaran. Okey. So kita ada Yonbi lagi. Kita ada Yonbi. Dan kita ada Gopal. Pilih satu kad dari pihak lawan dan tiru nilai kad efek tersebut. Kita ada Gopal. Okey, kita ada kad sokongan kat sini, protect and prevent agents hit was sekolah dia. Dia tiru efek pihak lawan jika tiada kad sokongan, tiru efek disruptif. So macam bad news lah. Okey. So kita ada Mama Zilla. Kita ada Tam. Pemain dan pihak lawan melontar 1 HP marker masing-masing. Jika HP marker pemain yang lebih tinggi daripada pihak lawan, pemain itu ada menang sama-sama. Okey, lontar HP marker alright. So kita ada Olian. Kita ada Mama. Dan kita ada Yonbi. Yonbi dah 2. Ni semua buang kad besaran So kita ada Bobo Boy dan Gopal. Ini kad ni memang best guys. Tahu sebab apa? Sebab efek dia, kau tengok, tukarkan kad ini dengan kad mana-mana jenis kad bersyarat dari deck dan aktifkan kad tersebut. Lepas ni kau ada kad retaka ke, kad bersyarat ke, korang boleh terus panggil dengan kad ni. Memang best gila lah. Ini efek ni memang best gila. So kita ada Olin lagi. Kita ada Lovelin. Ini dia kad Zola kita lah. Kad Zola yang pertama. Pihak lawan hanya boleh menang persaingan ini saja berjam dengan Papa Zola, bukan kad persaingan minimal. So efek Papa Zola ni setakat ni aku rasa memang efek yang agak menarik lah. Sebab tadi masa pertandingan aku jumpa kad ni memang kad OP gila lah.
nak kalahkan dia tu memang susah lah. So memang power lah. Okay, so kita ada Lovelin, kita ada Berlin, kita ada Kachax, kita ada Skrelin, so kita ada Mamazilla. So yang ni pun efek yang terbaru lah, di mana korang kena duo lempar HP marker, so total up, dan korang attack lah. Kalau menang attack, kalau menang attack, macam tu lah dia. Oh, so kita ada kad Papazola A. Okay, dan kita ada Berlin, Berlin, kita ada Kachax, kita ada Operasi Papa. So Operasi Papa ni yang pakai topeng, siapa yang dah tengok tu tahulah dia memang boleh bertukar kepada 4 orang ni. So kita ada Pipizola dengan Otoy. Pipizola dengan Otoy pun ada join dalam MDC, mantap. Kita ada Rectangling, kita ada Kachax, kita ada Simultrap. Simultrap adalah kad sokongan kekal yang baru untuk starter deck ni. So kat sini dia orang cakap korang boleh hold 2 kad saja. So kalau yang draw card tu, kad ni adalah kad untuk menghalang daripada orang melebihi daripada 2 kad lah. So kat sini kita ada kad sokongan kekal, kad sokongan biasa. Dan last kali kita ada Mamazilla. Mamazilla ni bersyarat lah guys, dia memang jenis yang monster punya. Tapi korang tengoklah effect dia. Semua kad sokongan, korang boleh buang semua kad sokongan lawan dan semua kad sokongan kekal dekat dalam deck. So ini memang gila-gila, mantap lah. Okay, adalah kad-kad special untuk Papazola starter deck Game On, which is aku rasa memang menarik lah. So yang ini kita ada Papazola, kita ada Mamazilla Monster version, dan juga kita ada Papazola Operative yang jenis yang muda lah. So memang nice, effect pun memang menarik. Aku rasa dia akan macam biasa, dia akan change dalam meta lah. So satu benda aku nak tunjuk korang yang inilah kad yang aku dapat masa pembelian di Monster Pesa pada hari ini. So inilah dekat dia. So aku dapat setiap pembelian RM50 kau akan dapat satu kad lah. So aku spend hari ini saja, aku spend 5, 10, 15 dalam 150 lah. Even though aku just nak spend satu je sebenarnya. Itulah dia kan, Monster kan. So ini adalah kad yang aku dapat champion. So total up aku dah ada 4 kad. So ni macam biasalah, kad tanaman biasa, tanaman lama, dan dia ada pack lah. So ni aku dapat untuk keempat. So yang ini korang boleh tengok efek dia memang agak menarik lah untuk championship ni. Mechamato dan Mechanaut ni, Mechanaut bukan tahu kan, Mechanaut ni adalah pengguna pertama Mechamato, pengguna pertama Mechawatt. So korang boleh tengok championship 20 kat sini championship untuk tahun 2025 Back Fiesta nombor 31. Lihat 3 di atas belakang, buang 1 kat zon korang, letak sebenarnya zon kena di atas deck dan mengikut susunan pemain. Tak adalah OP mana, tapi cantik lah kan. So ini adalah kad yang aku hunting pada hari ini. So memang menarik, mantap. Itu saja daripada aku guys. So kita berjumpa pada esok hari, insyaAllah. Esok hari aku akan datang, yang mana korang pun boleh datang lah. Aku akan try buat live lah, buat live untuk hari kedua Monster Pesta. Okay, so itu saja dari aku. Ciao.